Assalamualaikum semua. Saya Nona binti Muhammad Lutfi daripada Seksyen 6. Hari ini saya akan membuat satu video tentang aktiviti fizikal kanak-kanak bagi kanak-kanak usia 5 hingga 6 tahun. Jom. Jadi ni bahan-bahan yang diperlukan: botol plastik, span dan juga bola kecil, dan lagi satu adalah satu balai besar yang penuh dengan air. Cop, sebelum tu kena pastikan air tu berada dalam keadaan bersih supaya selamat untuk kanak-kanak main tau. Sekarang kita tunjukkan cara untuk bermain pula. Kita ada sediakan span, botol kosong dan juga kita kena selamatkan bola tu dengan isikan air penuh dalam botol tu sampai bola tu keluar. Aktiviti ni menggunakan dua kanak-kanak. Jadi kita sediakan dua span, dua bola dan juga dua bekas kosong dan satu baldi yang penuh dengan isi air. Okey, jadi ini dua kanak-kanak saya gunakan. Safia berumur 6 tahun dan Ayat berumur 5 tahun. Diorang ni pandai bercakap. Sekarang Ayat dan juga Safia kena berlari ke arah botol kosong tersebut dan selamatkan bola yang berada dalam botol tu. Jom kita tengok siapa menang. 1, 2, 3. Sikit lagi, cepat. Cepat, Ayat go. Lagi cepat, lagi sikit lagi. Letak balik sampai terkeluar, cepat. Putri. Cepat. Yeay! Jadi pemenang dia adalah Ayat. Jadi Ayat tadi dia dah isi air, letak span ni dalam baldi air dan perahkan dekat dalam botol tadi sampailah botol ni terkeluar. Jadi Ayat dah selamatkan bola dia. So, situ.
Jadi sini. Okay. Jadi Ayat adalah pemenang bagi game ni. Ayat tebak tadi Ayat lari laju sangat kan Ayat? Ayat lari laju. Yaya pun lari laju juga tapi dia lambat sikit. Okey. Sekian daripada kami. Terima kasih. Ayat nak makan apa Ayat? Ayat nak makan apa? Aiskrim. Okey. Nah, tapi Bangga tak cakap kasih aiskrim, tapi Okey. kasih je. Bahasa kat sana. Sekian daripada kami. Terima kasih. Bye. Bye-bye Ayat. Bye-bye Ayat. Goodbye. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye. Okay, dah. Dah. Bye.